Sebenarnya orang nyakit stroke ni dia sebenar perlu sokongan keluarga ke, sokongan sains, perlu ke sokongan. Sebab kalau kita perhati setengah gapo ni, setengah orang siapa ko 20 tahun stroke lagu mana dok. Kita hok setahun lebih ni pun Allah tak boleh nak oyak kat orang. Dengar puahnya dia tak tahulah 20 tahun stroke. Lepas tak boleh jalan lagi. Sebabnya tak ada sokongan lah. Acu suruh dia jalan, suruh gapo ni, dia buat terapi, bawa pergi hospital kalau ada tukar urut kena urut stroke. Tak boleh orang urut biasa tak boleh. Dia ngurut kena orang pandai untuk stroke. Kena bawa pergi lagu mana. Jadi banyaklah kena ada sokongan gitulah.